Filem Obsession, kisah pasal minyak dagu tapi versi Hollywood, guys. Filem ni memang gila. Rasa seram dia, lagi seram daripada cerita hantu. Aku rasa filem ni antara filem yang betul-betul buatkan aku rasa meremang, aku rasa tak tenang, aku rasa tak selesa sepanjang tonton filem tu. Dan setiap kali Nikki, si perempuan yang psycho, yang obsesif tu, dia buatkan kita rasa tak selesa tau. Tengok senyuman dia, tengok cara dia cakap, tengok macam mana dia terlalu obses dengan boyfriend dia si Bear tu. Memang betul dahsyat, guys. Okay, filem Obsession ni tentang seorang lelaki, itu Bear. Bear ni dia macam nerd itulah. Dia suka gila dekat ada seorang gadis ni, iaitu Nikki. Yang cerita one day tu dia ada beli satu magic lah, kan alat magic ni dia boleh buat satu wish, satu je untuk seorang tu. Dan si Bear pun apa lagi, dia wish yang Nikki tu suka kat dia. Lepas tu on the spot terus berkesan. Tapi masalahnya Nikki ni dia bukan suka biasa dekat Bear. Dia love so much dekat Bear tu. Nak cakap so much dia tu hingga kan dia jadi tak betul. Dah jadi obses gila. Dia nak tengok setiap masa si Bear tu. Nikki ni nak berada sebelah Bear setiap masa. Dia jealous gila dengan Bear. Pusing kat lain sikit pun dia dah jealous. Bayangkan kalau dia macam nak tengok macam ni je 24 jam. Bear nak pergi tandas, dia sanggup tunggu kat depan. Bear nak tidur, dia kena duduk sebelah. Bear nak makan, dia kena pergi. Bear nak kerja, dia nak ikut. Memang obses lah. Sebab tu nama cerita ni Obsession. Dan yang aku wow sekali, dia berjaya buatkan kita rasa seram, lebih seram daripada filem seram tau. Filem hantu. Tak ada hantu dalam ni, ada Nikki tu je. Tapi macam mana Nikki ni dia bawa karakter perempuan yang psycho, yang obses, memang sangat-sangat wow, sangat-sangat berkesan. Memang Oscar level lah. Aku yakin dia akan dapat Oscar nanti ni. Cara dia tunjukkan dia obses, dia sayang dekat Bear tu, buatkan kita tak selesa tau. Semua tindak tanduk dia tu memang tak kena. Pergerakan dia pun memang creepy. Memang filem ni lagi best bila ditambah dengan lighting apa semua. Dia main dengan sound dia yang memang on point. Memang filem ni another level punya filem horror lah. Kan korang takkan tenang sepanjang movie, guys. So rating aku untuk filem Obsession ni aku boleh bagi 10/10 solid. Antara filem psychological thriller yang terbaik lah yang aku tonton setakat ni. So komen kat mana apa tu korang pasal filem ni. Memang kalau korang minat jump scare, lagilah sesuai untuk korang. Okay, komen kat mana, guys. Jom.